And what's going guys, this is Sonny Wax. Welcome back to my channel with another unboxing video. Kali ni kita nak buka benda yang paling kita tunggu-tunggu tiap tahun, iaitu Ultra Premium Collection Box. Dan tahun ini kita disajikan dengan Mega Charizard X EX Ultra Premium Collection. Let's go. Okay, ini dia guys, rupa kotak dia memang majestic. Aku rasa memang rasa macam T20 punya kotak lah. Memang cantik gila nak memang worth it lah. Kepada yang peminat Charizard, korang kena ada satu ni lah. Korang kena ada satu ni. Aku rasa dia memang kotak UPC yang I would say paling cantik lah. Tak pernah aku nampak. Okay, UPC ni paling cantik. Number 1 aku letak ranking. Number 1, kalahkan Stellar Crown punya UPC last year. 151 pun kalah. And even aku nak comparekan dulu dengan ini the first UPC yang aku beli dulu tahun 2022, Charizard UPC Sword and Shield. Kau boleh nampak perbezaan size dia, memang lagi panjang dan lagi besar lah yang Mega EX ni. Okay, memang lagi besar, lagi panjang, lagi lebar lah, everything. So design wise pun tengok yang lama mungkin dia macam tu je, dia tak ada apa sangat, putih macam tu. And putih cepat kotor, tahu tak suka sangat. Aku dah agak dah, nanti one day mesti dia akan macam pudar punya. But this bad boy, warna hitam premium, insyaAllah tahan lama. So yes, design wise yang ni lagi cantik lah. Just nak comparison dengan previous UPC Charizard yang last time kita dapat lah. Okay, oh lama, here we go guys. Okay, UPC ni memang harga mahal gila, 1000 lebih macam biasa. Sama macam UPC Prismatic Evolution, tak lari lah, mesti above 1k lah. So dah buka je dah terus jatuh value dia. So tak apa, memang abang aku memang bukan scalper. Aku memang, ui ya Allah, buka plastik lagi cantik lah, siap. Ui, lagi cantik tu. Alamak, weh, ni nak kena balut dia balik dengan plastik ni. Cantik gila guys, buka plastik memang lagi cantik. I don't know why, memang rasa kelainan dia bila buka plastik tu. Dia punya colour gold, colour biru tu lagi pop out. Kalau tengok depan mata dengan kamera mungkin tak nampak sangat. Buat depan mata memang nampak cantik lah kotak ni. Ya Allah, buat display pun jadilah. Habis alio aku menyimpah pula kat atas ni. Cantiknya. Okay, kita review kotak dia dulu. Again, memang design aku rasa 10 out of 10. My favourite UPC design so far. Okay, kita tengok ada gambar Mega Charizard X dekat atas kotak ni. Memang cantik dia presenting. Belakang ni kau nampak ada macam tekstur batik sikit. So wow, something different. Very nampak mahal lah. Nampak ada corak batik tu pula. Atas itu Mega Charizard X EX Ultra Premium Collection. Oh, belakang dia mah, tengoklah cantiknya tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau minat Charizard tak angkat tuan-tuan. Dia datang dengan 2 promo card tuan-tuan. Okay, dulu ada datang 3 yang 151, but ni dia bagi 2 promo card. Okay, no complaints kot. Tapi aku rasa sayang Oricorio ni patutnya buat jadi chase card. Sebab aku rasa set ni dia kecil, dia kekurangan SIR yang menarik. In my opinion, okay. Kalau dia buat Oricorio ni jadi SIR juga, I think ada tambah sikit lah SIR chase card dalam set Phantasmal Flames ni. But anyways, again, dalam dia macam-macam ada. Kita tengok sama-sama. Aku sangat excited, look forward nak tengok play mat dia macam mana. Okay, jom guys kita tengok. This is it. Okay, macam mana cara buka dia? Adakah masih lagi slide? Okay, slide juga. Okay, lagi zoom in gambar Charizard dia tu. Makin lama makin dekat nak nampak jerawat dia. Dia makin zoom. Okay, memang ada corak-corak batik dia. Masih lagi makin banyak corak-corak batik dia kat atas ni. Okay, colour gold outline. Kita buka dia. Oh, sama juga macam UPC Stellar Crown. Uish, tu dia guys. Tu dia. Okay, aku tak nak keep up habis, but aku boleh buat macam ni, tonggik macam ni. Okay, so dia letak promo card dekat atas. Okay, macam mana nak ambil ni? Is it macam ada slide juga. Okay, sama juga macam yang aku rasa yang Prismatic pun macam ni juga, tak silap. Oh, cantik ni promo card yang ni. Nanti kita tengok closer look dekat tu. Yang ni aku rasa asal dia buat. Oh, ini code card. Ambil lah, siapa nak silakan. Tak ada masa dah pun. Ambil, jemput. Buat macam rumah ni. Okay. Oh, pelik ni. Kenapa dia tak buat sebelah-sebelah ada promo card? Pokemon, what were you thinking? Tak boleh, aku benda-benda macam ni aku memang komen tau. Aku memang kalau buka barang ada benda aku nak komen, aku komen je. Aku setiap pelik aku cakap je. Betul tak? Kenapa dia tak letak Oricorio sebelah-sebelah? Oricorio sini,
Charizard sini. Make sense kan? Kenapa nak letak macam tu? Anyways, okay, ini promo card yang kita kena buka juga sebab ada 2 promo card dalam ni. Jadi nak tengok kena buka juga. Kalau boleh aku suka simpan dalam plastik promo card, tapi disebabkan Oricorio tu di belakang Charizard ni, aku terpaksa buka juga plastik. Dah jatuh value. Okay, tak apa. Oh, cantik mat. Aku nak tengok dengan mata sendiri. Oh, cantik. Ini sebenarnya boleh pull dekat Inferno X yang Jepun, tapi ini dia buat jadi promo card. I think it's fair lah. Okay lah, boleh lah. Okay lah, at least UPC beli mahal-mahal takkan tak dapat artwork yang cantik dekat Charizard kan. Dan Oricorio, ni dia cantik ni. Macam style batik. Sebab ini Shinji Kanda kan. Shinji Kanda ni memang terkenal dengan artwork batik dia Memang cantik guys. Sayang ini bukan chase card dia. Sayang ini bukan salah satu SIR yang kita boleh kejar Too bad. Aku rasa tu aku cakap dia ni macam Shrouded Fable lah set ni. Sebab macam Shrouded Fable dia best, tapi sebabkan banyak card yang cantik, dia buat jadi promo card. Kingdra lah, Greninja lah. Sama kat sini juga aku rasa. Tak adalah this Charizard si baik dia buat tak semua jadi promo card kan. But you get the idea. Okay, sayang Oricorio tu kalau dia buat jadi chase card, okay enggak? Oh, tapi ini memang cantik lah. Mega Charizard XEX promo card memang cantik. Okay, itu dia punya promo card guys. Jom kita tengok pula kat dalam ni ada apa kan. Kita buka, kita siap-siap. Oh, tu dia. Okay, aku tak nak kepak dia, so kita kena tengok macam ni lah. Sorry kalau blocking sikit aku punya face camera Okay, kat dalam ni kita ada macam-macam guys. Tak tahu nak start mana ni guys. Okay, aku overwhelmed sangat dengan kecantikan kotak ni warna biru kat tepi ni. Memang cantik kotak kali ni. Okay, you know what? Kita kena tengok dia punya mousepad pula. Apa itu? Playmat. Mousepad lain. Okay, kita kena. We have to check this out. Ini wajib tengok. Every time kalau beli UPC, ini dah benda yang wajib kita tengok. Dia punya playmat. Oh, cantik siap. It's gorgeous. Oh, lama. Cantik pun. Mana nak dapat artwork macam ni? Memang cantik guys. Look how majestic rupa playmat ni guys. Kalau kau tengok depan mata memang lagi cantik. Camera doesn't really do justice in my opinion. Tapi kalau tengok depan-depan memang cantik gila. Rasa macam lukisan yang high quality. The printing looks great. Tak ada smudge, tak ada cacat celah pun dekat playmat ni. Memang Pokemon nailed it. Aku dah cakap banyak dah. Pokemon yang Pokemon orang putih, dia buat products dia quality memang okay. Yang selain card lah, okay, memang sangat cantik, premium dengan bau getah dia sedap tu. Terlalu cantik untuk aku pakai, simpan. Yang kita sambung lagi, kita buka ada apa lagi ni. Okay, kita dah tengok playmat. Kita boleh letak playmat dalam ni. Aku ikatkan getah je. Okay, kita boleh angkat ni kot. Oh, kita tengok dia punya coin dulu guys. Kita, berat macam real silver guys. Memang berat guys. Cantik mat. Memang aku rasa kualiti UPC kali ni memang top notch lah. Tak boleh buat apa lah guys. Memang wajib beli lah guys. Cantik tu. Rasa berat ni tau. Memang berat, bukan plastik. Memang macam metal. Aku tak tahu ada campuran plastik dengan metal, aku tak sure, tapi dia rasa berat lain daripada yang lain. Amboi, marah betul. Dice besar betul guys. Besar daripada yang biasa kan. Bukan macam dalam ETB punya. Ambil kau bawa besar, bawa senang sikit nampak. Nampak dadu warna biru. Memang kau kena pakai ni. Aku dah makin tua pula kan. Okay, deck box dengan sleeve. Kita kena tengok deck box dia. Aku nak gunakan deck box ni untuk simpan semua hit-hit aku daripada Phantasmal Flame. Cantik. Quality printing okay. Okay, dia punya ni dia berabuk-berabuk sikit Okay. Ada card divider lagi dalam ni. Nice. Dia bagi card divider guys cantik. Nice. Aku ingat kosong je. Cantik. Dia punya quality deck box makin lama makin bagus. Improvement. Rasa lagi solid Yang dulu punya macam flimsy sikit. But this one memang quality better lah. Definitely better. Good job Pokemon. Dia ada improvement daripada tahun ke tahun And sleeve dia cantik. Please clear sleeve kan. Is it clear now? Kan kadang-kadang translucent. Aku tak suka yang translucent. Aku suka yang 100% transparent. Is it transparent? Yes, transparent sleeve. Nice. Okay, aku memang sayang sleeve. Aku simpan dulu. Dan kita keluarkan yang belah kiri. Kita keluarkan dulu siap-siap
packs yang ada dalam ni. Alright, satu benda yang aku nak komen dekat UPC ni ialah kenapa dia campur-campur packs daripada set lain. Ini bukan special collection box ke apa kau nak campur-campur. Tak silap aku, UPC 151 semua 151. Yang Stellar Crown pun aku rasa semua Stellar Crown yang Stellar Crown yang Terrapagos tu. Tak silap aku lah, aku lupa. Tapi aku ingat 151 semua 151. So aku agak kecewa sebab dia masih campur-campur kad-kad lain. Contohnya tengok kita ada 4 Mega Evolution base set, and then kita ada Journey Together 4, Surging Sparks berapa? 2 je lah 2 Surging Sparks, Destined Rivals ada 4, and then ada 4 Phantasmal Flames. Sebab set ni keluar waktu memang sempena Phantasmal Flames keluar. So aku rasa macam Pokemon sedikit aku rasa salah buat decision lah. Aku rasa patutnya buat je semua Phantasmal Flames, lagilah rasa worth it, supaya kita orang pun rasa macam okay, chances nak pull Charizard tu ada tinggi. Ini aku rasa nak dapat Charizard daripada these 4 packs again boleh, tapi unlikely lah aku rasa. Okay, so let's start with kita buat daripada tua ke muda. Okay, paling tua kat sini, kalau memory saya betul, Surging Sparks yang paling tua. Kita beri laluan guys, kita buka Surging Sparks dulu. Okay, Surging Sparks pun kita baru berjaya dapat pull Gold Pikachu je yang paling tinggi untuk set Surging Sparks ni. So yes, banyak lagi yang tak dapat Surging Sparks ni. And ini set ni yang aku rasa antara yang iconic, sebab inilah the starting of inflasi kat Pokemon. Okay, Feebas, Ho-Oh, Colbur-Berry, Reverse Gimme Gold, Reverse Oricorio, Normal Art, Slacking EX. Okay, ada satu hit daripada Surging Sparks. That's nice, thank you. Okay, kita dah dapat satu hit lah. Okay, now Surging Sparks pack yang kedua. And aku ingat Surging Sparks ni keluar sewaktu Pokemon TCG Pocket nak keluar. So everybody went crazy, dah jump in balik dalam hobby card ni. Berry, Executor, Iron Bundle, Reverse Togepi, Reverse Alolan Diglett, Holo Skeledirge. Okay, tak ada. Itu sahaja dekat Surging Sparks. Okay, next yang tertua adalah Journey Together. Okay, come on. Okay, set tahun ni aku rasa memang overall best lah. Okay, we're eating good lah. Okay, kita disajikan dengan set-set yang bagi aku yang seronok this year. Weezing, Ruffian, Audino, Reverse Escavalier, Normal Art lagi, Hot Zacian EX. Nice. Okay, banyak set-set yang menarik tahun ni ya. Journey Together, Destined Rivals, kita penakkan balik macam Trainer Art Gallery ataupun Trainer Card yang ada trainer kat tepi tu. So yeah. Okay, jom kita buka lagi Journey Together. Sorry kalau macam gelap sikit sebab aku rekod ni waktu buat tengah hujan ni, jadi lighting mungkin gelap sikit so minta maaf. Tapi yang penting ada manis tak ada manis ni. Jom Lightning Energy, Wingull, Swinub, Shelmet. Ini Hops Ho-Oh lah kan yang best. Score Vet, Lilies Ribombi. Okay, kalau boleh dapat SIR kat sini pun best juga, tapi aku tak harapan tinggi. Macam biasa dia nak keluar, dia keluar pack yang ketiga untuk Journey Together. Adakah masih ada lagi dia nak bagi kita tak? Dapat Iono ke? Mana-mana SIR pun aku dah happy dah dekat Journey Together. Aku rasa Journey Together punya hit cards tak best. Susah nak dapat. Bagi aku Journey Together punya pull rate agak susah guys. Swinub Illustration Rare. Nice. Tak ingat rasa macam dah ada. But let's go. Kita dapat Illustration Rare pertama. Tadi back to back 2 je Normal Art. Finally ada Illustration Rare muncul. Swinub. Okay, let's Journey Together. Hot Zacian SIR. Yeah. I remember that one. Buka satu BB. Okay. Now I remember. Okay. Dapat satu SIR. Okay lah. Tapi lepas tu dah susah nak dapat. Nursery, Wooper, Pelipper, Klinklang, Swulu, Holo, Hop, Snorlax. Okay. Journey Together dah settle. So next one yang tertua kat sini adalah Destined Rival. Nanti last kali baru kita buka Phantasmal Flames. Okay, come on, yang ni lagi lah. Oh, baru aku ingat Journey Together. Okay, Destined Rival yang lagi select. Now aku dah ingat guys. Now aku ingat. Memang Destined Rival yang aku paling teruk lah performance. Serius, tak dapat apa mat. Aku rasa kita buka satu BB tak dapat apa. Primate. Adakah sini kita bagi kita something? Oh, Normal Art luar. Dodonzo EX Normal Art. Okay. Dia bagi kita hit jugalah. No SIR.
Langsung. Ni apa pasal aku punya code card sheet terbalik ni? Petanda baik, petanda buruk ni. Ha. Okay, come on. Rasa energy. Aha. Team Rocket Proton. Hollow Blaziken. Belum lagi. Again. Jangan letak harapan tinggi dekat box guys. Saya ulang. Again, aku cakap banyak kali. Every time beli box macam ni, jangan letak harapan tinggi. Sebab memang jarang-jarang nak keluar yang menarik sangat. Betul? Mistis Gyarados. Tak ada apa sangat. Apa, mungkin dekat Phantasmal Flames keluar something. Okay, come on. Destiny Rival. Dapat Illustration Rare one more please. Dekat sini. Sebab Destiny Rival ni aku rasa tak dapat apa. Destiny Rival aku paling sakit ni. Terluka hatiku. Starmie, Dolph, River Zaman Zenta. Oh, dia tak bagi Team Rocket Stein Anita. Itu sahaja guys untuk Destiny Rival. Okay, Mega Evolution. Set yang paling sukar dilupakan. Rekod tercipta. Dapat gold card, SIR Mega Venusaur, SIR Absol dah dapat. Set ni aku dah boleh rehat dah. You know, aku dah tak harapan apa-apa pun. Cuma again, kita tak dapat SIR Mega Lucario dekat Mega Evolution ni. It would be nice kalau dapat. Tapi tak dapat pun tak apa. Holo Dialga sahaja. Okay, sebab set ni aku dah move on. Aku dah kenyang. Set ni aku dah kenyang. Kenyang sangat dah. Okay, dah tak pandang dah. Dan kalau dapat, Alhamdulillah. No problem. Always welcome. Cuma set ni the only set ni yang aku rasa macam dah boleh rehat lah. Spirit tu again give me goal. And di switch. Balloon ini dah banyak kali dapat. Balloon full art. Aku terkejut dah tadi. Nak bagi tadi. Okay, balloon dia bagi kita full art trainer satu. Alright. Okay. Tak apa. Tunggu aku dapat Charizard sekejap lagi. Come on. Tiba-tiba dapat another gold card Lucario kan. Aku pun tak ada nak brain gang. Reverse, Miltank. Okay, Cinderace. But most unlikely lah. Tak ada lah. Tapi set Mega Evolution ni makin lama makin best lah aku tengok. Okay. Sebelum kita nak move on kepada next gen. Allah, koyak habis dah. Nampak marah tu. Next gen kita ada set Mega Evolution ni. Sementara nak tunggu generasi seterusnya untuk Pokemon. And I think ini set yang best juga lah nak buka. Okay, Miltank, Strudel, Hinolis, Nikanda, Mega Signal, Shedinja, Inteleon, Reverse Rails. What? Dah search rare lagi. Strudel, let's go my boy. Aku tak ada lagi ni. Nice. 2 illustration rare kita dapat. Ini tak ada dapat lagi ni. Mantap geng. Strudel illustration rare daripada Mega Evolution. Aku buka 100 pack itu tak dapat pun, tak keluar pun Strudel tu. Okay, ini dia guys. Ini kalilah. Here we go. Phantasmal Flames. Kita dah buka ETB. Tak ada apa sangat. Okay, kat sini kita tengok macam mana Kita tengok macam mana. Tak apa. Again, jangan letak harapan tinggi. Kita buka UPC. We buy for the box. Okay. Come on. Fire Breather. Chaludon. Cresselia. Illustration rare. Dia Wooper weh. Tak pernah nampak ni dulu. Nice. 3 illustration rare in 1 UPC. Yo, this is good lah. Dia Wooper cantiknya. Dia macam ada Pokemon Center kat situ. Dia main lumpur-lumpur. Cantik. Love the artwork. Okay, jom lagi. SIR. Full art. Come on. Kita dapat full art trainer. Takkan tak bagi kita full art Pokemon. Come on. Give it to me. Come on. Right, bro. Bronzong. Damanitan. Reverse Damanitan. 2 kali Damanitan ni. Let's go Mega Heracross. Udah 2 ekor dah. Mantap. Tapi tak apa. Ini favourite bug type aku. No complaints. Aku sayang Mega Heracross ni. Aku main Pokemon Legends CA pun aku ada Heracross ni. Aku suka dia. Nice. Ada bau-bau Charizard ke tak ada ni? UPC jarang lah aku dapat manis. UPC jarang sangat lah. Aku dah bertahun-tahun buka UPC. Sebab aku punya expectation tak tinggi. Aku dah buka sampai 4 UPC. Tak pernah lagi lah yang tiba-tiba menarik. Aku dah kata lag. Last pack magic. Come on.
Siapa dia tak nak dapat kad hit? Betul tak? Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Last pack ni guys. Tolong doakan. Here we go. Ramblin, Diogong, Bernieri, Daramuka, Ninun, Dodekolo, Reverse Pomo, Reverse Memosoin, Holo Toxic Tricity sahaja. Tak ada. Not this time. Tak apa. Alright guys, daripada berapa pack tadi sebenarnya? Ya Allah, aku lupa nak tahu berapa pack ada tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pack mat. Half BB rupanya. Okay, half BB yang campur-campur. And kita dapat berapa hit ni? Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hit. So 10 miss, 8 kena. Dengan breakdown ada seperti berikut. Kita dapat 1 full art trainer, kita dapat normal art 4, and then kita dapat 3 illustration rest. Why not? Strudel dan Paladin Whooper. Okay, kita tengok orang lain punya UPC macam mana pula. Manis tak manis. Tapi again, aku no regret sebab again, aku beli kotak UPC ni adalah untuk this bad boy. Design kotak ni untuk display memang cantik. So again, aku tak rasa sedih sebab I buy this for the UPC punya design box. Memang cantik. Again, kepada korang yang minat Charizard, korang kena dapatkan ni. And korang dapat promo card Charizard tu pun lagi memang cantik. Okay, kalau korang dapat rezeki dapat hit SIR dekat packs, itu rezeki korang. But again, beli ini kerana ini, and dapat playmat, dapat dice, dapat coin yang cantik, dapat sleeve, deck box. Jadi jangan pandang pack sahaja. Okay, beli kerana apa yang kau dapat dalam ni, barulah rasa berbaloi. Teaser untuk next episode, kita kena buka juga. Kita kena buka satu booster box guys. Come on, takkan tak buka satu booster box. Baru kita dapat betul-betul kira pull rate Phantasmal Flames ni adakah sebagus Mega Evolution atau tidak. Nanti kita find out sama-sama. Okay guys, setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa leave a like dan subscribe ke channel aku. Okay, sekejap je guys, tolong like dan subscribe. Okay, support channel aku. And I'll see you guys in my next video. This is Sonic Webs. Peace out.